Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dapat kita bertemu sekali lagi di CA Cicuk Channel 5306. Hari ini kita akan berkongsi cara-cara untuk menyediakan tepak sirih versi orang-orang negeri Perak. Terdapat 3 jenis tepak sirih. Yang pertamanya tepak sirih bulat, dikenali juga sebagai puan. Tepak sirih yang kedua adalah tepak sirih yang berbentuk bujur dan selalu ianya diletakkan sebagai hiasan untuk sirih junjung. Tepak sirih yang ketiga berbentuk bujur dan akan diletakkan di dalam kotak tepak sirih baldu seperti yang kita gunakan hari ini. Kita akan berkongsi maksud barang-barang yang ada di dalam tepak sirih dan cara-cara untuk menyusun peralatan dalam tepak sirih ini. Susunan bahan-bahan di dalam tepak sirih ini kita kena buat daripada bahagian kiri. Yang cembul yang paling besar ini akan dimasukkan pinang. Manakala cembul yang kedua, lonjong dan tinggi ini akan dimasukkan pula kapur. Yang ini, yang ketiga, cembul yang ketiga ni kita akan letakkan kita punya gambir, tapi gambir ni besar kita akan okey. Yang keempat, cembul yang ini ni kita akan letakkan tembakau. Yang kelima, cembul yang paling kecil ini kita akan letak bunga cengkeh. Dan di sini kita akan masukkan kacip dan bahagian ini kita akan letak sirih. Kawan-kawan, bahan paling utama dalam penyediaan tepak sirih ni adalah daun sirih. Ni daun sirih. Okey. Tapi daun sirih yang ni dah kita kata dah sedikit tua lah. Kita pilih yang sedang-sedang saja, jangan yang tua sangat. Jadi kalau nak pilih daun sirih ni, pilih yang ada uratnya bertemu macam ni. Okey? Urat bertemu macam ni, ataupun bila kita letak macam ni kan, tengok tu. Dia bertemu urat. Ataupun melambangkan kehidupan akan harmoni ataupun bertaut dengan sempurna. Okey, macam ni ya. Jadi kawan-kawan, pilihlah daun sirih yang elok. Kemudian kita basuh di bawah air yang mengalir. Kemudian lap kering ya. Daun sirih yang diperlukan mestilah mengikut kiraan yang ganjil seperti 7-9 ataupun 11-13. Hari ini saya gunakan yang 7 helai macam ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. 7 helai, 7 helai. Yang ini 9 helai. Ini 9 helai. Jadi kawan, sirih ni kita naklah yang 9 helai ni, ini 9 helai, ini 9 helai. Dia punya tangkai naklah sebelah keluar dan dia punya hujung ni hendaklah disorok. 7 ni pun serupa juga. Kita letak sebelah sini dan sorokkan sebelah sini. Tapi kalau untuk perhiasan kita nampak lebih cantik kalau kita buat macam ni. Kan? Dan macam ini kan. Nampak lebih cantik lah. Tetapi orang tua-tua ada adatnya. Jadi kita kena tangkai ni letakkan ke sebelah luar. Supaya mudah untuk kita ambil. Dan hujung ni kita kenalah sorok. Maknanya segala rahsia-rahsia kita tu kita sorok. Setiap bahan yang berada di dalam cembul-cembul ini mempunyai makna ataupun lambang yang tertentu. Pinang ini melambangkan keturunan orang yang baik-baik. Okey? Berbudi pekerti, sangat jujur dan memiliki darjat yang tinggi. Kedua adalah kapur. Kapur ini melambangkan hati yang putih bersih,
tetapi dia boleh bertukar menjadi agresif apabila keadaan memaksa. Yang ketiga adalah gambir. Ni memiliki rasa yang sangat pahit, tetapi ia melambangkan kecekalan dan keteguhan hati. Okey. Yang keempat adalah tembakau. Tembakau melambangkan hati yang tabah dan sedia berkorban dengan sepenuh hati. Yang kelima adalah bunga cengkeh. Ini melambangkan tutur kata yang sopan dan manis mulut. Okey? Daun sirih ini melambangkan sifat rendah diri dan kita memuliakan orang lain. Okey. Jangan lupa untuk meletakkan kacip sebagai pisau ataupun gunting untuk memotong pinang. Okey, kawan-kawan, kotak tepak sirih kita ni kita buka dan bahagian bawah dia tu ada kosong macam tu. Kosong ni kita tak boleh biarkan dia kosong. Kita isilah beras di dalamnya. Jangan lupa kita sertakan duit yang berjumlah ganjil. Yang saya bubuh sekarang ni duit RM11.25. Ini adalah sebagai kita punya hadiah lah. Okey. Zaman dulu-dulu bagi 2.35 sen saja, tapi sekarang kita upgrade sikit lah ya. Okey. Adalah kita hias kita punya tepak ni dengan bunga. Tapi kalau lebih cantik, kita dapat bunga rose yang warna merah. Ya, ini saya tak dapat, jadi kita hiaslah dengan bunga kekwa yang warna kuning dan juga yang warna merah hati. Okey. Okey. Terusnya kita hiasi dengan bunga melati. Wah, baunya harum semerbak. Yang melati ya. Oh. Terima kasih diucapkan kepada semua kawan-kawan yang sudi menonton video ini hingga akhirnya. Tepak sirih ini dibuat sempena majlis pertunangan anak saudaraku Hajah Muspirah binti Haji Muhammad Saleh. Saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada semua kawan-kawan yang sudi menonton video ini hingga akhirnya. Jumpa lagi di video yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye kawan-kawan.